尽管武术起源于中国，但是许多国家，包括印度尼西亚，武术都被广泛认可和普及。武术不仅仅是一种自卫技艺，更是一项体育运动，旨在通过培养纪律、平衡和心理韧性，来塑造坚韧的个性。武术作为源自中国的自卫艺术，越来越受到印度尼西亚，特别是儿童的喜爱。在巨港，武术的兴趣正在迅速增长。其中一个积极培养年轻一代的地方是巨港开心学校 Sekolah Maitreya Wira。一位武术教练微微透露，大多数在巨港开心学校训练的孩子，不仅来自该校的学生，也有来自其他学校的孩子，甚至大多数孩子从零开始。因此，初期的训练阶段非常重要，以建立一个坚实的基础。因此，通常需要1年时间来形成更好的动作。尽管如此，武术训练仍面临各种挑战。武术不仅仅是自卫，它还教导纪律和自我控制的重要性。Rata sekitar di umur 7 tahun, 7-8 tahun. Mulai belajar. Sudah mulai belajar. Untuk tingkat kesulitan sendiri, ada nggak kesulitan kita mengajari mereka ini wushu? Namanya mengajar anak-anak ya, kadang moody. Kadang mereka pas lagi mood senang latihan, semangat. Kalau pas lagi capek, lagi nggak mood, nah itu yang susah. Biasanya berapa lama mereka proses belajarnya? Untuk tahap awal, minimal untuk pembentukan dulu, minimal 1 tahun. Baru bisa ada gerakan yang lebih baik gitu. Kalau kebanyakan dari mereka? Pertama-tama saya mewakili Usu dan Aditi ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Sekolah Maitreya Wira yang telah memfasilitasi kami untuk dapat menggunakan tempat gedung ini untuk latihan di sini. Terima kasih banyak. 那些练习武术的年轻运动员们，不仅要在动作上熟练，还要在日常生活中拥有强大的性格。Lutfi Baltivi